Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Smell and Tell bersama dengan Dr. Nabila. Boleh bapa kat kamera ni dengan kamera ni. Okay, kamera tengah dengan kamera ni. Okay, ada 3 kamera awak. Kita tak biasa benda ni. Tapi Hai. Okay, selamat datang ke Smell and Tell. Thank you for inviting me here. Terima kasih sebab jemput aku. Walaupun aku lambat, saya minta maaf semua saya lambat hari ni. Dah terbiasa tapi tak apa. Okay, untuk audiens yang tengah menonton, sila perkenalkan diri anda. Saya ialah Dr. Nur Nabila binti Nasharuddin. Saya kini merupakan seorang pegawai perubatan sarjana dalam bidang kepakaran psikiatri. Apa maksud pegawai perubatan sarjana? Tengah menjalani latihan untuk menjadi pakar psikiatri. Lervet! Slay! So dia ada pegawai perubatan siswaza, which is houseman. And then after that? And then medical officer, pegawai perubatan. Lepas tu pegawai perubatan sarjana. Lepas tu pakar psikiatri. And then pakar perunding. Letupan. Gitu. Letupan yang sangat-sangat letupan. Okay. So sekarang tengah dalam psikiatri. Kita dah perkenalkan Dr. Nabila. So behind the scene, gitu ke? Kita cakap behind the scene ke? Story behind, macam mana kita boleh kenal? Boleh ke nak share? Teruskan. Proceed. There's no going back, girl. Kita nak dengar daripada Nabila. Cuba cerita macam mana kita boleh kenal sebenarnya. Okay, kita kena share terpaksa lah. Waktu tu just satu. Tak rela. I think aku rasa lah kita kenal sebab kita banyak masuk pertandingan. And then bila darjah 2 onwards, satu kelas. Betul tak? Sekelas. Sampailah Form 2. Form 3. Form 3, okay, maaf. Form 4 baru kita lain kelas. Form 5 pun kita lain kelas. Betul. Sebab saya adalah orang yang saya tak suka sangat study ni. Saya lagi suka main-main, cari jantan. Tulis dalam buku pasal jantan. That's partially true. Tapi tak obvious sangat lah. Tentu dia macam bertudung labuh tapi gatal di dalam. Tapi bertudung labuh. Tapi di dalam kita tak tahu. Di dalam kita macam nobody knows. Kita macam gairah. Astagfirullah. Kita macam, aku suka Mamat ni kena suka aku balik. So like my high school existence adalah berpaksikan Mamat tu. Ada dalam diary yang tebal. Betul. Aku pernah baca. Aku pernah nampak lah beberapa page. Tak menarik lah untuk dikongsikan. Dia tak intellectual lah. Tapi tu high school. Betul. Anyway, kita orang dah kenal selama 22 tahun. Ya. Bapak lama weh. Kalau dah anak tu dah sekolah dah. Anak tu dah 22. Dah universiti dah. Anak tu dah almost nak kahwin juga. Betul, mungkin. Anyway, okay, so soalan dia untuk Nabila. Manakala Nabila adalah orang yang dalam medical profession, kau pakai perfume tak sebenarnya? Aku pakai, tapi tak banyak. Okay. So maybe like just one bau, 2-3 spray je every day. Okay. Apa one bau tu? Boleh sebut lah brand? Boleh, of course. Come on. Aku Victoria's Secret Very Sexy Night. Victoria's Secret Very Sexy Night. Not a very like high-end perfume, which makes me feel bad sebab aku kan kawan kau. Dan aku macam mana perfume ni murah. Tapi tak apa, tu je bau yang aku rasa okay dengan aku. Aku tak rasa annoyed, aku tak nak batuk ataupun bersin. So aku teruskan je lah. Aku tak kisah weh. Aku pakai perfume harga RM20. Rasa dijudge. Okay. Hello. Perfume kita yang ada kat depan kita sekarang ni, ada yang harganya RM20, ada yang harga dia RM30, ada yang harga dia RM100, ada yang harga RM300. Ada tak yang harga RM1,000? RM1,000 tak ada. Almost RM1,000 ada. So hari ni mission kita hari ni adalah kita nak bagi Dr. Nabila bertemu dengan dia punya one true love. Gitu. Daripada aspek perfume. Sebab one true love dalam kehidupan dia, beliau dah ada. Kita dah kahwin. Cincin mana? Kita tak pakai cincin sebab hand hygiene. Basuh tangan hilang cincin tu. Tak tahu tak mana. So aku tak pakai cincin lah. Aku ada banyak kawan yang doktor yang tak pakai. Betul. Nanti sebab dia koyak glove lah, apalah. Lepas tu kau pegang patient. Lepas tu kau dah pegang patient, kau pegang cincin tu, kau rasa macam disgusting. Okay. So kita akan mulakan untuk bau-bau perfume sambil kita sembang-sembang pasal kehidupan di dunia ni. Okay. Di dunia yang fana. Ni. Tabarakallah. So Nabila bukan orang yang terlalu macam perfume sangat. Dia bukan macam Riha. Betul. Di mana Riha memang hari-hari kerja dia bau perfume. Nabila doktor babe.
Kau rasa dia ada masa nak bawa perfume sampai 400 botol? Tak ada masa. So kita akan baukan dengan dia hari ini. Usually kalau kau pilih perfume, bau macam mana yang kau akan gravitate towards? I know I don't like floral. Banyak benda hidup aku buat by elimination. So aku tak suka floral. Aku tak suka woody scent. Tak suka floral, tak suka woody. Kita Yes. lihat adakah benda ni akan berubah hari ni. Takut. Kalau tak suka floral, sabar. Banyak Ada banyak perfume kat depan ni. Kita start dengan dia tak suka floral, dia tak suka woody. Alamak, aku kena minta maaf sebab aku dah judge kau. Aku ingatkan kan, kau mesti suka floral. Boleh je try. Tapi macam mana so far semua experience aku dengan floral perfume manis sangat. Manis. So aku ada resdung, allergic rhinitis. Aku bersin je. Tapi tak apa, kita boleh cuba. Okay. Tidak Then salah aku untuk akan mencuba, bagi guys. daripada yang lembut-lembut dulu. Proceed. Ah. Teruskan. Okay, so kita akan start dengan this one. Ini adalah local brand. Okay. Aku tak nak bagi tahu brand dululah. Nanti kau macam tak pernah dengar brand ni. Ini brand loser Kita manalah tahu contoh. Okay. Judgement. Boleh try. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia punya bau sorry. Kau macam nak pergi berjihad tau. Dia punya bau Takut. adalah Sedap. sedap. The Art of Skin. Bau macam kulit yang bersih. Macam pori-pori kau yang mengeluarkan bau tu. Betul tu. Dia ke arah yang sedikit soapy, clean. What do you think about this perfume? Okay, first dia memang soft. Lepas tu dia macam kau baru habis mandi ataupun linen yang baru basuh. Ataupun kau masuk bilik yang macam bersih, baru sanitize. Okay. Macam gitu. Letup. Tak bersin. Tak bersin. Aku punya hidung, to be honest lah, very sensitive. So kalau aku pakai perfume yang tak kena ataupun yang kuat sikit, aku akan macam bersin banyak kali. Tapi ni okay lah. Memang Okay. tak irritating langsung. Faham. Love it. Mantap. So this perfume is called Sensisis Skinthetic. So the skin aesthetic. The Art of Skin. Okay. So lately perfume-perfume dalam industri kat Malaysia ni banyak yang audience dah start banyak suka bau-bau macam ni. Bau-bau bersih. I see. Bau-bau yang macam kau lepas mandi. Kau mandi macam kau solat 5 waktu. Alhamdulillah. 5 kali sehari. Tambah dengan solat qobliyah, ba'diyah sekali semua. Betul. Tapau. Betul. Inilah dia perfume-nya. Kau Betul? suka? Suka. Ada tak apa-apa memori yang macam kau teringat bila bau? Aku rasa lah sebab body sangat macam clean tau. Macam sanitized. Macam kau masuk bilik exam. Okay. Tapi kita punya exam OSCE. Oski. Exam ada patient kat dalam, yang kau kena berlakon jadi doktor. Macam tu. Okay. Rasa macam Good memory ke bad memory? not so bad. Quite Neutral. good. Neutral. Neutral memory. Boleh. CP. Faham. Okay. Right. Sedap. So kalau kau suka yang ni, aku rasa kau akan suka juga this next one. Kita punya rule macam ni. Sebab Riha adalah memang orang yang bau perfume setiap hari. Aku tak ada limit tau. Aku boleh bau macam-macam. Faham? Tapi kalau kau yang macam tak biasa, kalau at one point kau macam sudah, you have to let me know. Cukup. Dah tak nak bau perfume. Okay, Okay, baik. I think you will enjoy this next one. Cuma ini dia adalah dalam kategori, dia masih lagi clean, tapi dia clean yang more towards macam powder. Okay. Macam talcum powder Okay. macam tu. Okay. Here you go. Faham. Memang bau budak Baby Johnson tu. Bedak Baby Johnson. Yang adult version. Adult You know, version. macam Baby Johnson dah matang. Baby Johnson yang dah balik. Yang dah balik. Dia bukan yang belum memayis punya. Bukan. Faham. Yang boleh memikul dosa-dosanya sendiri. Dia boleh memikul dosa dia sendiri. Okay. What do you think about this? Kalau okay, dia macam ni tau. Kalau kau suka, kau cakap je suka. Kalau kau tak suka, kau layak menghencap. Kau hencap je. Kau macam, kenapa nak buat perfume bau macam ni? Apa masalah korang? You guys have to go to therapy. Kau bagi tahu. Aku rasa ni okay. Okay. Aku take note of that. Yang aku boleh kecam, Boleh, kecam. keji dan maki mana-mana. Tak Boleh. apa. Aku noted. Tapi I like this one. Okay. I like the first one more. Aku suka yang first tu tadi. Tapi ni macam okay lah bau dia. This is Auric Aerith. A-I-R-I A-E. Ada ke tulis? Ada. Oh, Aerith. Aerith. Okay. Dia punya bau tu ke arah iris, powdery. So iris dia dalam perfumery dia ada nuansa macam powdery sikit. I see. Okay, so aku dah bagi kau dua bau yang macam ke arah clean. Betul. Yang macam mengingatkan kau dekat something yang sterile semua. So
kita berbalik pada soalan medical lah. Proceed. Kita dua-dua grad medik. Yes, Dr. Riha Jamil guys. Oh! So apa yang, macam kau tahu, aku memang ke tepi lah. Aku memang menyimpang dari jalan doktor. Apa yang membuatkan kau still ada dekat jalan doktor ni sampai kita dah tua bangka macam ni? Kita tak tahu sangat lah. Kita belum 30 lagi. Orang yang kita umur 30 lebih. No. Hari tu keji siap. background story. Jahat. Hari tu I ada post satu TikTok dengan Instagram lah, yang pasal kita punya achievement. Okay. Kita memang nampak lah macam kita macam overachiever, which we are in our respective lanes. Orang ingat sebab kita orang banyak sangat achievement macam tu, ingat umur kita 35 tahun. Kau tengok muka dia. Kesian. Kau tengok muka dia punyalah macam, apa aku selalu panggil kau? Orang kat universiti dia panggil mochi. Aku ada panggil kau Cibi Maruko-chan. Ke yang ala yang macam, dia macam hamster yang warna Hamtaro. putih. Hamtaro. Kau tengok muka dia macam Hamtaro macam ni. Umur 35 tak make sense. Okay, sambung soalan tadi. Soalan Baik, kenapa aku jadi doktor again? Yes. Sejujurnya lah, aku rasa macam aku enjoy the profession. Dia memang susah, tapi dengan setiap kesusahan tu ada benda yang kau enjoy and kau rasa puas. Really? Betul. In what way? I mean, especially bila aku dah dekat psychiatry ni, bila patient yang kau rawat from being very unwell, macam tak sihat, tak boleh berfungsi sebagai manusia, tiba-tiba jadi okay. Aku pernah ada parents yang macam menangis, like this is the best he has ever been in the past 10 years. So aku macam, wah, I did this. Tapi sebenarnya bukanlah aku. Ubat lah. Patient kau dah 10 tahun tak okay. But because of your care and the treatment plan, dia jadi okay. Betul? Aku boleh jadi patient kau tak? Tak nak. Tak boleh. Sebab kita ada personal boundary. So kita tak boleh rawat orang yang kita kenal. Jangan minta discount. Tak boleh. Kita kena ada. Sebab kadang-kadang aku pun tak tahu kan. Mungkin aku ada unconscious desire towards you. I mean like, mungkin aku ada unconscious thoughts lah. So kita tak boleh ada the therapy patient punya relationship. Faham? Gitu. Yes. Tapi benda ni memang betul lah. Memang kita orang study dalam medical school yang kena ada. Aku study masa aku ambil PLAB, exam kat UK tu. Dia tak boleh ada, apa nama dia tak, unprofessionalism. Like you cannot date your patients. Betul. Kau kena kalau lawat MMC dia. Boleh, kalau ada doktor date patient ketika masih menjadi patient, report dekat MMC, lesen boleh kena tarik. Gitu. Kejam Awas, sekali. Awas. Tak boleh jatuh cinta dengan doktor anda. Tidak boleh. Yes. Pastikan anda sihat. Pura-pura tak kenal 2-3 hari baru boleh mengurat dia balik. Okay, itu tips tips. Yes. Sebab kan aku tengok kat threads orang macam nak kahwin dengan doktor. Lepas tu masuk hospital, wah handsomenya doktor yang walk around aku pagi tadi. Kau jangan nak menggesek-gesek kat doktor tu. Tak boleh. Nanti member jobless. Member tak ada kerja guys. Macam mana member nak memberikan engkau nafkah? Yes. Nafkah zahir. Duit lah. Okay. Faham. So jawapan Nabila kepada soalan kenapa dia masih lagi dalam bidang medical adalah sebab dia fulfilling to you. Yep. Satisfying. Satisfaction lah. Puas. I wish I can relate. Aku rasa satisfied in what I'm doing right now. Sebab dalam industri dia, walaupun industri yang berbeza, tapi sebab perfumery kat Malaysia ni dia baru nak naik. Dia sebelum-sebelum ni orang tak tengok sangat. Betul. Baru nak meningkat naik. So dia membuka banyak ruang untuk pelbagai jenis manusia. Aku sebenarnya macam nampak lah kau punya passion tu tau. Sebab memang daripada sekolah menengah pun, time kita semua masih pakai bedak apa warna pink tu? Silky Girl. Bedak Silky Girl warna pink, hijau dan biru tu. Yes. Riha dah start pakai perfume tau. Maybe she has the money lah. Okay, mungkin aku tak ada duit lah time tu kan. Mungkin dia ada duit, tapi dia pakai perfume yang The Body Shop punya. Yes, aku bawa yang ni. Betul. Pasal dia sangat bangga. Dia macam, aku ada perfume. Macam aku pakai The Body Shop. Korang pakai apa? Easy Body Mist. Tak ada pernah dengar. Judgmental. Cannot relate. Tapi ini adalah perfume-nya. Okay, sambung. Betul. So aku rasa benda tu memang dah passion kau daripada lama. Tapi sebab kita kena conform to the society kan. Kita kena mengikut acuan society kan. Society kita, kalau kau tak jadi doktor, kau kena jadi engineer ataupun lawyer untuk berjaya. Betul. Asia pula tu, kita orang Melayu. Kita orang Melayu. Kita nak perempuan Melayu. Itu yang solehah. Kita pun mengikut. Alhamdulillah.
So kita jadilah doktor. Tapi itu memang cita-cita aku sebenarnya dari kecil. Doktor lah. Doktor. Faham? Cita-cita kau gak kan? Kita dulu cita-cita yang betul. sama. Konsisten. Betul. Tapi macam aku rasa kau dabble in many things before kau buat benda tu. And macam aku boleh vouch yang kau memang kreatif tau daripada dulu. Gitu. Are you just saying this sebab ada kamera? Tak. Tak ada, macam memang ada creative flair to it lah. Kau tulis buku, sajak, puisi, benda-benda macam tu kan. Even melukis pun kau lebih kreatif lah daripada aku. Nanti kita akan tunjuk lah apa yang Nabila lukis. Nabila sangat tak kreatif. mata aku macam menggigil. Aku nak cakap ke tak? So how would you describe yourself as a person? Sebab okay, kalau Nabila kata I nampak I punya minat tu daripada sekolah menengah, minat Nabila, I swear to God, adalah belajar yang memang tahap intense. Dia akan go into rabbit holes of everything. Contohnya hari tu dia tengah belajar pasal, for the lack of a better topic, nutrition lah. Okay, macam mana nutrition menyumbang kepada mental health. Dia akan baca journal 40 journal macam tu. Kalau macam masa kita orang sekolah menengah, I cannot for the love of God belajar maths. I cannot. Tapi dia rasa macam seronoknya, puasnya belajar maths. Kau faham tak? Puas belajar dia boleh bayangkan macam the area under the curve. Kenapa kita buat log apa? Log. Kenapa kita boleh differentiate dy dx? I cannot. So how would you describe yourself as a person? Susah lah soalan ni. Sebab the best person, okay, kalau dalam psychiatry pun, kalau kau nak describe someone punya personality, it's better to know it from a third person punya interpretation ataupun view. Sebab kadang kau sebagai manusia ni, kau ada view yang berbeza terhadap diri sendiri. Macam tu, ada orang yang inflated sangat, ada orang yang macam rendah diri sangat. Gitu. Tapi kalau secara neutralnya, aku rasa aku orang yang hardworking. I agree. Macam mana nak cakap? Susah soalan ni. Aku rasa hardworking lah kot. Hardworking. Aku selalu dengar orang cakap aku baik, tapi aku rasa aku taklah baik sangat. Aku just macam do no harm. Macam tu. Kalau kau boleh tolong orang, kau tolong. Kalau kau tak boleh tolong, tak apalah, buat macam mana. Macam tu. Tapi Nabila baik orangnya. Gitu. Nabila baik. Malu lah. Kita dah membesar 22 tahun Dia dah melihat I dengan fasa-fasa I yang I cannot even mention, sebab dia akan menjadi macam berkongsi aib. So dalam manusia kita cakap yang personality type A, type B tu. Okay. Apa personality dia type A, type B Personality dia banyak description lah. Tapi kalau yang popular dekat urban punya knowledge adalah yang MBTI, type A, type B tu pun famous juga. So dalam medical line korang pakai apa? Selalunya orang pakai yang Big 5 personality traits. Okay, let's go. Apa Big 5, do you remember? Openness, sama ada kau macam open to new things or not, ataupun kau macam quite closed, kau tak nak try benda baru. Openness or closeness. Extraversion or introversion. Rigidity, macam kau flexible ataupun kau rigid dalam sesuatu benda. Lagi dua aku tak ingat. Lagi dua dia tak ingat. Guys, saya akan baca. Lebih baik lagi saya akan berusaha. Tapi tak apa, kita akan Google sekarang. Apa nak type? Big 5 personality traits. Big 5 personality traits. Sebab benda ni aku extraversion, openness, flexibility. Lagi dua aku tak ingat. Neuroticism. Yep. Apa dia punya kata lawan? Mainly on regulation lah. Kalau kau neurotic tu maksudnya macam kalau kau kena marah, lepas kau cederakan diri kan. So tu macam neurotic defense. Kalau kau kena marah, dah kau macam okay lah, fine, it's okay, things happen. Tu defense yang okay lah, yang positif. So neuroticism, tendency for emotional instability, yes, measured by the facets of anxiety, angry hostility, depression, self-consciousness, impulsivity and vulnerability. So ada dua orang dalam kamera sekarang, kita tahu siapa yang neurotic dan siapa yang kurang neurotic. The next one is conscientiousness. Behaviors associated with competence, order, dutifulness, attitude towards achievement, self-discipline and planning. Okay. Lah tiba. Kita ada dua orang yang berbeza. So sebab kita dah tahu Big 5 personality ni, I'm gonna let you smell a perfume. Alright. Kau bagi tahu dia orang yang macam mana. Okay. Adakah dia orang yang open? Kita teruskan Kejap, sabar. Aku kena tengok. Okay. Let's go with this one. So ni daripada Perfume Paradise. Okay. Sabar, aku kepit di sini.
Boleh, kau nak aku pegang ke? Tak apa. Okay, kita start. Adakah orang ni open to experience new things? Yes. Open to experience new thing. Adakah dia conscientiousness dia high ke low? Adakah dia orang yang bertanggungjawab? Aku rasa dia orang yang tengah-tengah. Maybe slight tendency kepada reckless behaviour sikit. Okay. Adakah dia extrovert atau introvert? Extrovert. Definitely. You want to be recognised with this perfume. Exactly. Kau Oh my macam, God. Kau nak orang, kau masuk, orang pandang. Siapa ni? Macam tu. Bau yang terpelanting. Yes. Agreeableness. Tak, aku rasa orang yang pakai perfume ni akan ada firm decision. Firm. Dia macam tegas. Tak boleh. Tak boleh. Dia Okay. kata tak. No means no gitu. Faham. Dia tegas lah. Sexual awareness. Tiba. Sorry guys. No means no guys Okay. Neuroticism. Adakah dia neurotic? Drama slight queen? tendency to that. Yes. Okay. Orang-orang Dramatic sikit. Tapi dia taklah very extreme. Dia mungkin kalau suami dia tak buat dia pergi makan, dia macam nangis. Mungkin. So siapa yang suami tak bawa pergi makan nangis, boleh try perfume ini. Okay, this is fun. Okay, now I'm going to give you a perfume that I created myself. Ooh, like I'm very excited. I have never tried that. Really? Despite being your friend. Kita dah kawan 22 tahun. Aku tak pernah ada macam rezeki untuk mencuba. Aku tahu kau buat perfume. With few collaborations. Cuma aku tak sempat nak try. Okay, faham. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, tapi aku bagi bau 1. Baik. Oh, yang lain 4 tu. Sebab nanti dia macam Rahsia. hamak. Nanti orang macam Riha ni dia buat YouTube ni sebenarnya dia nak promote perfume dia je. Aku guys, tak boleh. Siapa cakap macam tu? Aku tak boleh. Awas. Aku tak nak nampak macam seorang yang hamak. Baik. Tak. Riha tak hamak. Okay, ni apa yang aku buat. Okay. This is called first date. Okay, kita start dari bawah lah. Adakah dia extrovert or introvert? Extrovert. Really? Okay, extrovert. Dia macam mungkin superficially dia akan nampak macam orang yang senyap. Tapi bila kau dah kenal, dia kacip. Dia kacip. Dia kacip. Dia kacip. Yes. Bagus lah sebab nama perfume ni first date tau. Betul. Kau macam first date tu kau macam alamak cantiknya perempuan ni. Mysterious gitu. sikit. Kita tak kenal. Dudak. Segala dudak dah hati. Second meet dia dah bawa pergi ayam gepuk. Dia makan pedas tu macam ni lah. Neurotic sikit tapi tak apa. Okay. So dia adalah orang yang extrovert. Betul. Adakah dia open to experience things? Ni betul. Open to experience things? Yes. Dia I think open. 70% of it. Okay. Conscientiousness, dia bertanggungjawab ke? Dia tak bertanggungjawab Dia ke? bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Yes. Dia memang provider mindset. Yes. Provider mindset. Mami. Rar. Wow, that works. Okay. Tapi aku rasa dia bukan bau mami lah. Dia bau yang macam... Dia tak mami sangat. Tapi dia bertanggungjawab lah. Dia macam independent woman. Okay, Yes. independent woman. Kerja kat SCC, kasut keletak-keletuk. Betul. Okay. Agreeableness. Aku rasa dia firm. Betul. Dia firm weh. Betul. Kau jangan main dengan dia. Dia manager. Betul. Jangan Jangan cross the line awas. Neuroticism. Aku rasa dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah betul. In fact aku rasa macam a bit more towards the responsible side. Macam yang can self-regulate better. Mungkin dia pergi pilates. Mungkin. Mungkin petang Jumaat dia pergi pilates kat KLCC. Petang Jumaat. Yes. Aha. Lepas Sebab tu dia kerja kan. after office hour pergi pilates. Betul. Ni kalau yang macam salah jalan ke apa, tak apalah. Dah salah jalan. Betul. Macam mana. Tapi kalau setengah jam lambat dia macam Okay. Faham. macam tu. So itu adalah Zindo Azriha Jamil first date. Dengan Zindo Okay. Dengan Zindo. Betul. Okay. Would you wear this perfume for yourself? Sebab kau tak suka bunga kan kau kata. Betul. This is a floral perfume. Betul. Feel free. Walaupun aku yang buat, kau tak suka, kau hencap je. Honestly. Too much violence. Okay, sabar. Walaupun tadi Riha kata tak nak bagi Nabila bau yang lain, tapi sebab aku nak kena hencap juga. Aku nak kau hencap aku. Kau jangan takut. Okay. Untuk perfume ni dulu. Okay. Aku rasa aku hanya akan pakai kalau ada special occasion. Contoh macam
interview ataupun meeting dengan someone important. Okay. Kalau daily wear aku tak pakai lah. Okay, love. macam tu. Yang tadi 2 kita try tu kau akan pakai daily Aku ke? akan pakai daily. Betul. Faham. So sebab aku memang nak di hand job hari ni. Kita akan bagi Nabila bau. Tapi I takut Nabila dah bau yang ni, yang lain dia dah nose blind dah. Sebab kuat. bau dia kuat. Okay. You Aku can memang try. buat, nama dia adalah season leather jacket. Okay. The story behind this adalah aku ada jacket leather tau, jacket kulit yang aku spray perfume atas tu. Alright. Lepas tu lama-lama aku macam, lah sedap pula bau leather jacket ni. So aku buat Okay. perfume macam tu. Tapi tak apa. Kita tengok apa pendapat Nabila. Kuat. Yup. Aku tak akan pakai. Definitely an extrovert. Yes. Definitely open to try new things. Betul. Very, very firm. Very Which firm. makes it very difficult in a relationship, by the way. Kau kena ada certain sense of tolerability towards orang. Okay. Tiba kan. Walaupun aku spray satu je, aku rasa macam satu ruang ni dah bau dia. Betul tu. You see, I made this perfume. But you see my reaction. Dia macam kau lelaki yang maskulin, yang macam rar. Yeah. Kau naik motor. Harley Davidson. Yeah. It's leather and fruits and roses. Betul. Intense. Memang playboy lah. Playboy? Ni adalah orang playboy. Serius Yeah, ah? betul. Aku rasa dia macam datuk-datuk. Like, datuk yang umur 40. Dia bawa kereta mahal. Ya, dia bawa maybe pandai gale motor. Okay. Wife dia umur 20. Betul. Closeted playboy. Closeted playboy. Closeted playboy. Dia macam Leonardo DiCaprio. Betul. Yang girlfriend dia sentiasa 20 tahun. 25. Maximum 25 paling tua. Yeah. So would you agree? Betul. Okay. Yes, Yeah. Yes. Okay, so this perfume Nabila confirm tak pakai. Confirm. Confirm tak Kalau lelaki pakai. aku pakai, aku sorokkan. Sorokkan macam perfume tu. ni. Dia bayar pakai duit dia pun kita sorokkan juga. Sorokkan perfume ke sorokkan lelaki? Sorokkan perfume. Okay. Tak boleh sorok lelaki. Dia ada kerja guys. Tak boleh. Alright, okay. Kita dah jawab who do you remember us being back in high school, who was I to you and who were you. Dah jawab tadi kan technically. Kau rasa daripada sekolah, adakah kau tahu yang confirm kau nak jadi doktor? You have always known. Betul. How? Aku tak boleh fikir yang aku akan buat benda lain. Waktu aku pergi scholarship interview pun, aku macam desperate lah. Kita nak scholarship, kita nak duit, macam tu. So aku macam I can do anything, I can learn anything, I'm very flexible. Lepas tu orang yang interview tu macam cakap kat aku, we can see that kau memang suka medicine, kau memang suka medik. So pilih je lah medik tu. Kau dah kenapa pilih banyak-banyak benda ni macam tu lah. So aku macam okay. What else did you choose selain medicine? Aku rasa macam waktu tu kalau chemical engineering pun boleh, biotech pun boleh, macam tu lah. Sebab aku just desperate nak dapat scholarship tu. For me, it was just one scholarship application. Sebab aku memang nak medik. Faham. So aku apply JPA. Sebab Kazana tak lepas 7A plus 2A minus. Kazana nak 8A. Betul. Tak lepas ni, I tak lepas. Lepas tu UPU semua medik. Lepas tu yang ketujuh tu kosong. Because that's how badly I wanted to be in medicine. Persistence. Lepas tu aku Keteguhan guys. Lepas tu aku jadi, sekarang tak jadi doktor pun. Anyway. So apa akhirnya scholarship that you receive? Aku dapat scholarship Yayasan Kazana. On top of that, tiba kan. Sila. Saya nak wujud riak dan takabur. Sila. Masya Allah. Sila. Astaghfirullah. I'm very proud. On top of that, aku dapat juga scholarship top 50 SPM. So kau boleh pilih mana-mana universiti yang kau nak. Aku dapat offer by negara. Which I rejected. Why? Sebab tak, interview pun kan aku reject. Sebab Why? mak aku macam, kita berdosa kau kita ambil hak orang lain. Kenapa berdosa pula? Sebab time tu kau dah ada Sebab aku tak tahu aku dapat offer Khazanah. Aku dapat offer Khazanah guna result trial. Khazanah Yayasan pakai result trial SPM. Adik-adik, siapa yang kau tak rasa influenced by her, check balik diri sendiri. Renungkan balik. Okay, sambung. Okay, dah dapat Khazanah. So aku macam, kalau kita pergi just nak pengalaman, tak apa kak, kita kena bagi rezeki ke orang lain juga. So aku tak pergi, aku reject lah interview tu. Damn. Yes. What- Makcik Raudah, shout out to you auntie. Shout My out to mum. you, cikgu. Her mom was my teacher, by the way. Yang garang gila. In primary school. I think traumatized her a lot. But yeah. Tapi it made me who I am today. Yeah. Okay, anyway. So, Khazanah tu, sabar. Bank negara tu untuk apa sebenarnya?
Waktu tu Bank Negara ada offer 4 je scholarship. Even for Kijang Emas, waktu masa kita pun dia dah tak offer medik. So ada econs, finance, law, satu lagi actuarial rasanya. So mak aku macam, nak ambil medik kan, tak payah pergilah, berdosa tau tak. But take it from me, she would excel in any of those 4. She would, honestly. Frankly, even kalau tiba-tiba dia nak masuk jadi perfume reviewer, dia akan lagi top dari Riha Jamil. Lah tiba. Riha Jamil kat sini, dia kat atas gitu. Awas Aku tak ada passion macam kau tu. Kau passionate. Aku macam dah. Do you think passion can be built? That's a difficult question. Aku rasa kau boleh nurture passion, tapi only to a certain extent. Kau tak boleh paksa orang fully delve into benda dia tak minat. So it comes intrinsically dari dalam. Betul. Faham? Betul. Okay. Of course you can nurture it lah. Kau boleh bina, kau boleh memupuk minat tu. Tapi quite difficult compared to orang yang mungkin ada intrinsic interest, minat yang memang dah ada. Macam itulah. Okay. So kau cakap aku passionate, kau tak passionate sangat kan? In perfumery. In perfumery. So perfumery dengan flavor, dia macam banyak intersection. Dia banyak intersect. So kita orang panggil dia macam fragrances and flavor. In fact memang ada company yang nama dia IFF, International Fragrance and Flavor. Okay. So I'm gonna let you smell something yang dia macam Apollo strawberry Okay. vibe dia, and let me know kalau kau ada macam teringat apa-apa memori ke apa. Baik. So this is a perfume from Medin Fragrance, local juga. Oh, okay. Agogo 67. 67. By the way, perfume ni keluar before 67 was a trend. Oh, damn. So, jangan jangan salahkan Medin betul. Okay. There you go. Okay. Dia macam kau kena macam tu dulu. It's quite strong. Faham? Sebab tu kau spray sekali je kan? Yes. Oh, betul. Apollo Kuat. strawberry. Betul. Ada sedikit hint of apa tu? Benda yang bulat-bulat panjang tu, wafer stick. Ya. Strawberry punya perisa. Betul. Bila kau Oh my buka, God. macam kau menang hamper hari tu kan, Kau buka tin tu. kau buka tin tu, kau macam diserang. Do you like this perfume? Okay, aku kena cakap ni, perfume ni sweet. Tapi I interestingly like it. Okay. Aku rasa dia bukanlah sweet yang macam membunuh. Macam tu. Dia macam tak membunuh. Dia menyakitkan tapi tidak membunuh. Gitu. Seperti cinta. Yes. Sometimes suffering is needed in life. Kita kena menderita dalam hidup ni, baru kita mengetahui erti kebahagiaan. Really? Is that true? Yes. I always tell my patient kan, aku selalu cakap kat patient aku, sebab dalam hidup ni memang suffering is inevitable. Pain is inevitable. Tak ada benda yang sentiasa indah. So, how do we deal with the pain is something that we need to work on lah. Kita tak boleh hilangkan pain tu. Okay. Kita tak boleh hilangkan pain. Betul. So macam mana to work through the pain? Sebab aku, I rasa kita semua dah tahu dah I orang macam mana kan. Aku kalau happy, aku happy lah. Tapi aku kalau sedih tu, aku sedih betul. Kalau aku marah tu, aku marah betul. Yang macam kepala aku nak meletup. I get migraines from how intense my emotions are. Yes. So how do I do that? How do I deal through that? First, you have to understand your emotion lah. Sometimes macam anger. Anger itself can be secondary emotion. Maksudnya tak semesti kau rasa marah tu adalah sebab kau marah. Mungkin kau marah sebab kau rasa bersalah. Kau marah sebab kau rasa sedih. Kau marah sebab kau rasa dianiaya. Gitu. So kau kena faham dulu kenapa kau rasa macam tu. But it takes a lot of self-reflection lah. Kau kena reflect. Kenapa aku rasa macam ni? Bila kau tengah marah, rasa nak meletup tu memang susah. Aku rasa nak tampar orang tu dengan mak dia, dengan keturunan dia sampai ke Parameswara. Aku nak pergi balik in time. Aku nak tampar seorang-seorang. Aku nak suruh Skrip ni tak beratur. pernah berubah daripada sekolah menengah tau tak? Skrip ni sama dari high school. Aku nak tampar orang tu dengan nenek dia. Nak suruh dia punya keturunan tu beratur, datang sini aku tampar. Itu a lot of therapy sessions and a lot of advice from her to really work through my emotions. Okay, so first adalah know your emotions. Correct. And then kita ada beberapa cara lah untuk regulate kita punya emotion. Ada yang short term, ada yang long term. So kalau short term tu, main thing is to distract yourself from your emotion to help you understand better. Maksudnya kau distract diri kau untuk kau boleh reflect balik. Kalau kau tengah marah memang kau tak boleh reflect. So kau distract dulu. Cuci muka ke, mandi ke,
buat apa-apalah untuk distract diri, baru kau boleh sit down and fikir kenapa aku rasa macam tu tadi. Macam tu lah. Itulah, aku kalau marah, aku rasa nak baling benda kat orang, bagi kena kepala dia. Rasa je ke? Dah lah. Hey, rasa je lah. Rasa je. Okay. A little bit oversharing. Kan aku jumpa therapist kan. Ah. Sometimes I tell this to my therapist tau. Okay. I cakap kan, kalau aku marah dengan orang tu, aku rasa nak pukul dia. Aku rasa aku nak hentak kepala dia dekat dinding. Sebab bodoh sangat kadang-kadang. So, and then eventually we learn to work through, not we learn lah, I learn to work through this anger. So most of the time anger aku adalah sebab aku rasa benda tu unfair. Okay. I was lonely, I was in Alright. pain, I was sad, aku rasa macam betrayed, benda-benda macam tu lah. Relatable. So aku rasa bila aku rasa benda-benda macam tu, bila aku macam nak tak dia. So psychiatrist aku cakap yang as long as it's just an emotion or it's just a feeling in your brain, it's in your brain. Selagi dia tak kontrol apa yang aku buat, seperti betul-betul pergi hentak orang tu dengan kayu, benda tu dah jadi kriminal lah. So aku learn how to control it and manage it better. Tapi dia still it still doesn't mean that aku tak rasa intensity tu. Aku rasa je intensity tu. Sebab it's just ingrained How in you me. are kan. Betul? But I learn how to work my way through it. Salah satunya adalah dengan bau perfume. Serius. Tapi betul tau. Sebab perfume ni dia stimulate one of your senses, which is your smelling senses. Kalau dalam bahasa medik dia olfactory lah. Olfactory. Okay. Bau kan, dari bau. So memang bila kau ada any intense emotion, stimulating your senses is one way to do it lah. Maksudnya kalau mandi kau temperature, kau bagi skin kau rasa sejuk. Yang ni pun bagus untuk distract. Sometimes aku memang advise patient aku, ada orang suka aromaterapi, ada orang suka bau lemongrass, bau serai. Bau je lah. Kalau rasa tu membantu. Before they get panic attack ke, before they go to crowded place and rasa mereka tak boleh cope, buat benda yang dia rasa okay. So macam mana bau, selain daripada stimulate your sense, how does it actually work untuk bagi orang tu rasa tenang ataupun rasa lebih selamat? Okay, sebab aku kan nak kena datang hari ni. Aku baca sikit lah. Memang baca. Kita baca. Memang research. Kita wanna do justice. Gitu. So, banyak pasal sense of smell ni, kita belajar waktu kita dah membesar. Contoh, kita panggil dia learned behaviour. So, kalau ada satu bau yang kau associate dengan kenangan indah. Okay. And then kau bau lagi. Kau akan associate every time kau pakai perfume tu, kenangannya indah-indah belaka. Faham? Yes, that's why orang macam kadang-kadang suggest untuk wedding ada specific perfume. And then for romantic occasion, specific perfume. Sebab memang it's your mind associating that dengan the environment. To learn to behaviour kita panggil. Faham? Interesting. In my line of work pula, olfactory, dia adalah satu-satunya deria yang connected dengan the bahagian of the brain. Basal ganglia, hypothalamus, semua tu, yang memang directly control emotions. Amygdala. Sorry, aku sebut basal ganglia pula. Kita dah lama tinggal kat medicine. Tak salah, kita sebut je. Anyway. Mungkin orang tak tahu pun amygdala tu apa. Ejaan AMYGDALA. Amygdala. So dia olfactory nerve tu dia betul-betul duduk dekat base of the brain. So dia adalah satu-satunya deria yang bypass. Dia terus pergi ke brain. Kalau macam deria melihat, dia akan ada cone lah, retinal cones ke apa, sebelum dia diinterpretasi oleh otak. Bau, dia macam terus, I remember this scent from somewhere. Yeah. So with that being said, nak bagi Nabila bau satu perfume yang pada pendapat aku, bau macam counter pharmacy yang macam, kau tahu tak yang stamp? Sekejap, aku sebagai kawan, aku tengok video dengan Mak Noh. Yang tu ke? Yeah. Yes. This is the perfume. Ni yang dekat dalam video Mak Noh tu. Okay. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau kau rasa tak sama, kau cakap je. Ini adalah bebas. Kau rasa macam, tak ada dia bau dorang ni. Bagi aku lah dia macam minty-minty. Betul, aku rasa macam Listerine. Okay? Macam Listerine gargle. Nabila rasa macam Listerine. Kau pernah pakai braces ke apa tak? Tak, aku tak pernah pakai braces. Sebab aku memang ingat dentist. Betul. Tak, aku rasa memang macam dental procedure, Listerine, gargle. Ada sikit bau macam gargle hospital yang warna pink tu. Okay.
Itulah. Makna rasa dia macam counter ubat. Faham. Tapi? faham. Adalah, but I mean it has that scent. Tapi bagi aku Listerine tu yang first in my mind. Perfume ni kau akan pakai ke tak? Tak. Okay. Sebab aku tak suka bau macam Listerine lah. Okay. It smells good, tapi aku rasa ada certain orang je akan suka bau macam ni. Mungkin farmasis yang garang. Contohnya farmasi TDM. Doktor, you ambil ubat ni bila? You ambil darah ni bila? Doktor, betul ke? Maaf, suara annoying sangat. Maaf. I love pharmacists. Yes, they are kind. They are antara manusia paling baik lah kat hospital tu, selain dentist. Okay. I've never worked with dentist. Tapi sebab aku kan, masa aku first posting, aku macam, hello pharmacy, saya houseman first posting daripada ONG. Saya nak tanya dosage, apa yang kita cucuk tu heparin Clexane kan. Saya nak tanya dosage untuk patient ni BMI 60. Asal aku tak kira. Aku dah ada kira-kira, aku takut tak betul. Okay, faham. So aku tanya Anxious. potassium pump, nak kira K+ semua tu, aku tanya pharmacist. So terima kasih pharmacist. Yeah, kita menyanyi anda adalah orang yang terbaik dalam hospital selain daripada OFMS. Dentist lah. Okay. Love. Okay. So kalau kau perasan kan, kau dah bau perfume ni, kau dah dengar description aku masa kau tengok TikTok ke apa. Tapi bila kau experience, it's something different. Betul. Actually kan, kalau kau bau tu, macam aku cakap lah tadi, Makno ada interpretation lain, aku ada interpretation lain. So memang kau kena bau sendirilah baru kau dapat the essence of the perfume. I agree. Macam makanan kau boleh tengok, kau boleh visual. Baju kau boleh tengok juga. Perfume you cannot smell through the screen. Betul? Yeah. So it's something I would say invisible. Betul? So membawa kita kepada soalan, dalam banyak-banyak specialty medicine, mostly adalah macam procedural. Betul. You know, surgery, ada apa lagi X-ray kau boleh tengok, radiology, apa lagi specialty, ONG kau boleh nampak baby tu. Peds, medical. So why something yang kau tak boleh scan? Okay. Tak boleh scan sakit depression, you tak boleh scan depression, you tak boleh run dia ABG, VBG, tak boleh ambil darah. Apa lagi? It's invisible. And the mind is boundless. Setiap orang ada otak dia lain-lain. So why psychiatry? Okay, clarification. Some imaging ada evidence untuk support some diagnosis. Okay. So dia taklah entirely tak nampak. Sekarang ni kita dah makin maju. So ada beberapa imaging yang mungkin boleh nampak di sebahagian otak kurang aktif, di sebahagian otak aktif sangat kalau dalam certain disease. Okay lah. So benda baru lah kan. Kenapa aku pilih psychiatry? Sebab okay, aku kan kata aku pilih banyak benda ni because of elimination. Tolak. Aku tak suka surgical. Okay, why? Okay. I don't think I'm very good with hands. Can we put that in the video? Yes. She said it okay. You're not very, what do you mean you're not very good with hands? Coordination ke? Yes. I fine motor coordination is not so good. So macam kalau benda-benda kecil tak cantik lah. Aku ingat lagi time aku medical school kan. Aku tengah buat suturing. Lepas tu prof aku macam, you bangga ke dengan jahitan yang macam tu? Aku macam saya tak bangga prof, tapi saya dah siap lah. Macam aku dapat markah lah, bukan tak cemerlang. Okay, faham. So fine motor skill aku mungkin tak bagus. Dan aku tak suka benda yang sangat crude. How do I say this? Macam kalau kau ada masalah ni, buang. Kalau psychiatry, kau ada 5 approach to treat patient. Biological, ubat ataupun neuromodulation. 2 psychological, terapi, all the T's in the world lah. ACT, CBT, DBT. And then social. So kau akan engage dengan family member dia, kau akan engage dengan tempat kerja dia, kau akan engage dengan cikgu dia. Lepas tu cultural and spiritual. So kau macam menyeluruh lah, holistic cara menyelesaikan masalah tu. Faham? So dia bagi aku more meaning lah towards treating the patient. Faham. Kalau okay, no judgment. Ortho bros, y'all are good. Aku rasa kalau yang tengok tu ortho bros, dia dah expect dah ni mesti akan hencap ortho. Minta maaf lah ortho. Tapi benda betul weh. Tak ada, aku macam bos, patient ni sebab okay, besi tu semua kena bayar. And harga besi implant semua RM20,000, RM15,000, tak murah. Lepas tu bos, dia tak ada duit lah bos. Tak ada duit, konservatif je lah.
So aku macam dia cik tak ada duit macam mana. Aku tak boleh, aku rasa bersalah sangat. But memang aku tahu tu bukan salah aku lah, tapi I wish I could have done a little bit more. For the Macam patient. gitu. Yes. Kalau masa aku pula, pengalaman aku dengan ortobro. Ortobro refer untuk sebab ada dalam apa yang kita buat, cardiograph, ECG, electrocardiogram. Electrocardiogram. Cek jantung. Okay. Ada macam dia punya sinus rhythm tu tak konsisten. Refer medical. Refer medical. Betul? Patient mengandung datang, dia mengandung normal, tak ada isu ONJ obstetrics, isu tak ada isu langsung. Refer. Isu dia adalah dia ada macam some sort of implant. Lepas tu dia macam ada sakit kat bahagian implant tu. Okay. Refer ONG. Pasal kita orang ke ONG macam, aku nak buat apa dengan dia punya implant? Baby dia okay. Orthobros. Semua sikit-sikit refer. Potassium tak betul, refer medical. So, I mean, aku confirm akan kena hencap dengan orthobros. So, kalau anda adalah doktor ortopedik, doktor pakai tulang, saya minta maaf sangat-sangat. Mungkin boleh study lagi ECG. Walaupun saya dah 4 tahun meninggalkan doktor, saya still lah boleh baca. Ada P-wave, QRST wave, apa yang melibatkan takikardia. Benda-benda tu basic lah kot Lagi kalau bersetuju dengan orto, kenapa aku dah masuk mood doktor? Takut. Aku garang tau. Okay, anyway. So, itu adalah jawapan Nabila kepada kenapa beliau pilih psychiatry. Okay. What's the hardest part? Apakah bahagian dekat pekerjaan kau sebagai doktor psikiatri ni yang paling susah tapi orang tak nampak? Aku rasa detaching yourself from the patient lah. Untuk pengetahuan, aku rasa korang tahulah, tapi doktor psikiatri ada hazard leave tau. Dia cuti ekstra 14 hari setahun. Disebabkan kita deal dengan masalah-masalah ni. So kita pun kena take a break in order for us to menjalani kehidupan kita dengan baik. So aku nak cerita kan, aku pilates, aku pergi gym. Tapi waktu aku kat sekolah menengah, aku tak buat benda tu. Aku adalah Puteri Lilin. Hari sukan aku bawa buku, Duduk bawa dekat bawah. pokok. Maaf cikgu faham. Okay. So wajib turun kan. Tapi aku turun duduk bawah pokok buat baca buku. Anyhow, tapi bila aku start buat psychiatry, aku tak boleh tidur. Aku teringatkan patient. And then bila aku dah tidur, aku mimpi patient. So aku macam, oh, this is not healthy, not good for me. So aku start buat pilates, aku pergi gym, something yang boleh help untuk resolve those emotions. So itulah antara benda yang aku rasa paling berat, yang mungkin orang tak nampak. So that's why you move a lot. Yes. Depression cannot hit a moving target. You know who said that? Who? It's one of the US president. Really? Yes, the older one. Roosevelt. I don't know. I don't know. I think it's Franklin. But for him, what he does is that he will, whenever he feels down, dia akan susun batu-bata satu-satu. Tanpa sebab. Apa masalah sebab dia? depression cannot hit a moving target. Gitu. Maybe aku kena banyak susun perfume kot. Mungkin. Geram pula. So itulah challenge dia. Betul. Okay. Untuk aku pula challenge, sebab aku deal dengan international dan juga local brands. So kadang-kadang orang kata perfume lokal ni tak bagus, overclaim. Orang menghencap yang kau-kau punya hencap lah. Memang macam tak layak wujud lah local brand Malaysia ni. Okay. Awas. Okay, so aku nak bagi kau bau 2 jenis variant perfume. 3 lah. Dia bau dia sama, iaitu lemon cake. Okay. So you can see how international brand position their take on lemon cake. Okay. So first kita ada. So interpretasi yang berbeza lah. Yes. Okay. Oh, by the way aku nak cakap. Yeah. Sama kau spray tu. Sometimes orang judge sebab stigma tau. Kita ada stigma daripada orang luar. And sometimes kita pun ada stigma towards diri sendiri. Kita internalize stigma. Wow. So orang yang rasa perfume lokal tak bagus tu, mungkin kena reflect lah kenapa dia rasa macam gitu. Adakah kau ada inferiority, rasa rendah diri terhadap local brand, ataupun kau memang rasa inferior in general? Like why do you think that? Menarik. Yes, reflect guys, reflect. Menarik. Apa maksud internalize stigma terhadap diri sendiri? Okay, contoh kita rasa macam kita not good enough. Okay. Because we stigmatize ourselves. Kita macam mana nak cakap? Lah, susah. Sebab aku rasa aku perfect. Aku rasa aku hebat. Okay. Aku rasa aku memang cemerlang. Does that count as a stigma? Tak. That's an inflated self. Self-esteem.
Aku tak rasa semua tu by the way. Aku just nak, because aku rasa memang ada orang yang dia ada benda tu pasal diri dia, like a stigmatized view of themselves, tapi dia tak perasan. Betul. Yelah, benda yang tak selesa ni kita memang tak nak confront. Oh gitu. Maaf banyak reflection. Hari ni Renungkan sama beramal, insyaAllah. Anyway, ini adalah daripada niche brand, nama dia Acro. Okay. So Acro is a brand found by a master perfumer. Dia master perfumer, nama dia Olivier Crest. Okay. So Olivier Crest ni dia banyak buat perfume yang famous dekat dalam pasaran. Contohnya Dolce Gabbana, Light Blue. Yeah. So he's one of my favourite perfumers. Okay. This is his brand Acro. This one is called Bake. Baked. Bake. B-A-K-E. Oh, okay. Bake. So dia lemon cake. It's a verb. It's a verb. It's a verb. Yeah. Ah. His take on lemon cake. Ada zesty macam daripada kulit lemon. Betul. You can almost taste the crumbly cake in your mouth. Betul. Aku rasa, okay, aku mungkin explain dengan salah lah. Tapi dry down dia tu kau boleh rasa the crumbles tu. Yeah. That's not wrong. Aku rasa perfumery tak ada benda yang salah. Macam kalau kau rasa dia bau macam hancing, maybe itu adalah kau ada kencing manis, kau ada ketones dalam kau punya urine. Sure. Betul? Yeah. Okay. Sedap. So itu adalah niche. So dalam perfumery, ada perfume yang macam niche brand. Maksudnya dia memang specialize dalam buat perfume. Dia tak buat benda-benda lain. And dia punya ingredients tu slightly much more premium. Positioning dia pun lagi premium. Okay. So niche lah. Another one is called designer. So mostly designer brands ni, designer perfume ni macam, let's say this one is Dolce & Gabbana. Okay. So Dolce & Gabbana ada jual handbag, ada jual fashion items. Yep. So those are called as designer. This is their take on lemon cake. This is called devotion, like a devoted wife. So ini adalah mini 5 ml. So dia dab-dab je patutnya. Faham. Macam mana nak transfer dia? Oh, Okay, it's coming. Okay, here you go. Can I smell? Yes. I think it would smell better on skin. Betul, aku pun rasa macam tu. Tapi ini pun it's a very famous lemon cake perfume yang designer. Do you want to try this on your skin? Can. Tapi sejujurnya lah, kalau dekat kertas, Tak sedap mungkin kan? aku rasa tak bau lemon sangat. Kau kena dab-dab dia. Now it smells Lemony. a little bit more zesty. Ada macam citrusy. Can I smell? Yes. Wow. Lepas dah bau dengan Acrobake menang Betul. Kita Kita jujur. Betul. Kita jujur. Betul. Aku rasa aku nak cakap memang Acrobic tu accurate. Memang bau yang betul as per the description. Tak menipu. Jujur, amanah. Tomak Nina gitu. Tomak Nina. So Malaysia Dia macam bau adalah citrus tu tapi tak kuat. tapi dia mungkin Dia macam keliru. Kekeliruan identiti. So DNG Devotion you're not a big fan. No. Okay. Tak. Aku rasa dia generic sangat. I'm sorry. Okay. So kita bagi yang Malaysia punya versi. Here you go. Thank you. Ini adalah daripada local brand and dia menggunakan khazanah Malaysia iaitu gaharu. So dalam ni ada oud yang memang planted dekat, yang memang source daripada local punya pengeluar. Oh, okay. From Marina Rituals, Royalty. Lemon, orange, cotton candy, accord, caramel, vanilla. Ada woody sikit dekat dia punya dry down. Sedap. I love it. I feel like dia tak adalah 100% lemon cake macam Acrobake. the first one tadi. Acrobic. Kalau kau pernah pergi datai, dia macam bau datai. Bau mahal. Okay. I love the fact yang dia bukan dupe by the way. Ni bukan dupe. Hari ni kita tak ada barang-barang dupe. Kita bagi yang original creation. So this is their take on the lemon note. Okay. Which I find- just the lemon lah. But I find it to be macam cakey juga. Dia macam Betul. bakery sikit. Betul? Yeah. The lemon is definitely outstanding lah. In this. Memang ada bau lemon tu. The main character. Betul. The main character. Tapi dia macam bau-bau lain pun tak kalah. Kita menonjol bersama-sama. Melonjol. So you have smelled Acrobake. Harga dia tak silap nak dekat RM900. Mahalnya. Acrobake Damn. yang first tu. Yeah.
Yeah. Yeah. Sedap kan? Sedap. Tapi Memang dah dekat- bau bakery lah. Yes. Bau bakery. Dari dekat RM900. I'm so serious. The second one, Devotion, I rasa dalam around 700 to 800 juga for a full size. Okay. This is a local brand, 100 something. Tapi kalau macam kadang-kadang orang buat promo discount, bawah 100 boleh dapat. Dia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah tak kau rasa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Betul. Kan? Betul. Ya. Terkeluar kat depan tu. Keluar, terpelanting. Okay. Kau kena bau lah. Sebab dia memang bukan bau bakery. You don't smell this and say that you're going to the bakery. Acrobic has that vibe. Kau bau macam, bau kedai kek. Tapi ni macam bau tropical. Macam daun limau purut. Okay. Macam tu okay. macam, bukan daun limau purut. Tapi macam bau tropical. Smell again. Do you smell like lemongrassy punya Betul. note? Yeah. Ada lemongrass punya note. Mm-hmm. Macam aku cakap, ada rasa bau datai. Bau orang kaya. Gitu. Lemongrass dengan lemon dia ada komponen yang lebih kurang. I see. Citronella ke apa tak, if I'm not wrong lah. I might be wrong. Tapi sebab tu maybe they share similar punya bau. Faham. Betul. Very, memang ada lemongrass punya note tu sikit. Yang sedap. Okay, so far kita dah bau macam-macam. Have you found your true love yet? Kalau tak jumpa tak ya? Cakap je tak jumpa lagi. Aku rasa the first one is someone that I would have a relationship with, but maybe I will not marry the person. Betul lah. Aduh. Gitu. Now I feel pressured to No let lah. her find her true love. Sebab Nabila tak suka bunga. A lot of these are like floral perfumes. We can try, we don't know. Okay, let me just let you smell this. Tapi dia bau teh. Okay, menarik. This is a perfume that I'm obsessed with lately. Okay. Daripada brand Shefrag. Ini local brand. Harga dia bawah 100. Okay. Okay. I love this. Dia triple tea. Ada oolong tea, black tea. Tengoklah tea apa lagi. Okay. It's very bright. It's very fresh tea. Betul? Untuk siapa yang memang suka teh. Ada hints of brown sugar. Tapi dia bukan bau yang macam teh susu ke, teh manis ke, bukan. Dia macam bau dark tea, you know. Yeah. Dark tea that you drink during rainy days. Sedap. You will Sedap. date, you will not marry this perfume. I will date, I will not marry. Okay? Dia sedap. Cuma dia macam, how do I say this? A bit too sweet for me. A bit too sweet for you. Gitu. Okay, faham. The search Tapi- continues. Yes. Tak Tapi- apa. Jodoh ketentuan tangan Tuhan. Okay. Okay. Aku memang orang yang tak pakai perfume lah. Tapi tak pakai perfume sangat. But it's okay. So, let's find it. Aku buat series talk show ni bukan untuk panggil orang yang suka perfume je. Faham. Sebab dia akan macam shock sendiri tau. Tak nak. Aku tak nak. Aku nak pelbagai jenis manusia datang dan bau. Tamparan reality. Macam tu. Yes. Okay, so masa kita membesar dulu kita banyak baca buku Aiman Sarah. Betul? Aku mahu popular. Yes. Aku mahu size S. Aku mahu bully. Apa lagi Banyak lah. Banyak lah. Impiana. So, fun Piana fact, 2. the Wonder Babes, Okay. 7 watak tu, Aha. ada perfume sekarang. Wow. Okay. So, Bling Book, Aiman Sarah, collab dengan local perfume brand untuk keluarkan 7 perfume. Okay. This one is called Diana. Diana. Diana dalam buku, karakteristik dia yang rambut pendek, feminin, tapi dia tak terlalu macam Dia tak terlalu kejam. bold ke. Okay. Tapi dia ada. This is like whipping cream, little bit of yogurt drink, then Yes. yogurt Betul? note. Sedap. Wah, susah lah aku nak buat keputusan ni. Aku indecisive pula tiba-tiba. Decision paralysis. Kalau tak suka, I mean, if this is not your true love, tak apa. Kalau hari ni Nabila tak jumpa true love dia jumpa Scandal pun I dah happy. Alah, takut. Scandal Risau. perfume. What do you think of this perfume? Bila aku memula bau, dia quite strong. Tapi dry down dia macam comforting. I would make this a friend. Okay. Make this I a love friend. that. Friends, in my opinion, friends, you need a lot quality of friends. And friendship breakups are much more painful than relationship breakups for me. Understood? Do you agree?
She doesn't agree. Tak, it depends. It depends. Aku rasa friends are important. But then ada orang value relationship differently. Ada orang value friends differently. Faham. My husband is my best friend. So difficult for me to say that. I don't have a husband. Meow, meow, meow. Kita akan bagi another one. Ini dah nak habis because this is my favorite. Okay. And I made this perfume. Wow. Zindo X Reha Jamil Softener. Here you go. Okay. So nama dia Softener sebab aku Memang nak bau softener. aku nak dia bau macam downy ke apa ke yang ada perfume dalam dia. Faham? Floral, yes. So contoh yang macam downy yang warna hitam, yang dia punya corak-corak warna purple, Betul. Ada corak-corak purple, corak merah juga. corak-corak merah juga. Aku rasa macam Rose Mystic or something lah dia punya Nama. brand. So that's the feeling that I am trying to emulate with this perfume, Softener. Macam bau yang kau baju yang kau basuh dengan softener. Aku rasa ni sangat accurate. Accurate, tepat, precise. Yeah. Do you like this perfume? Macam tu. Kau tak suka cakap. Rakan sebaya. Rakan sebaya. Rakan sebaya. Rakan sebaya. Dia okay lah, tapi aku rasa macam too strong for me. Too strong for you. Yeah. I am so tempted to let you smell. Do you like vanilla? Not really. Not really. Tak suka vanilla, tak suka floral, tak suka woody. Banyak benda Tak by suka manis. elimination. Yes. Okay, tak apa. I like this. This is what I do for a living. Oh, depan ni mostly semua yang Nabila tak suka. Kau dah bawa first date yang tadi? First date dah. Yang ni semua manis. Ni semua Yang manis. aku akan pakai pergi interview tapi tak pakai hari-hari. Yes. Let me think. Do I have something yang you would wear hari-hari? I do. Aku rasa yang first one, I mean like, Skin this one Tactic. is good. Yes. Yang bau sabun-sabun tu. Betul. So itu scandal lah. Dia bukan your true love. Betul. Skandal lah. Faham. Atau cinta kedua mungkin. Bukan cinta Bukan pertama. cinta pertama. Okay. Faham. Right. So, untuk hari ni, mission kita untuk mendapatkan one true love tidak tercapai. Oh. So Tapi sad, dapat but it's okay. cinta kedua. Yes. Dan juga banyak skandal. Tak apa, berkawan tu bagus. Dapat banyak kawan, dapat banyak skandal, tak dapat one true love. Tak apa. Hopefully, Nabila akan dapat one true love di sini. Fragrance Festival Malaysia. Pada 2 hingga 4 Oktober 2026 di Pavilion Bukit Jalil Exhibition Centre. Will you be coming finally? Nantikan. Okay. Sebelum kita nak tutup, I have one last question for you. Okay. So, kita dua-dua grad medik. Aku dah pernah kerja doktor kejap. Kau kerja doktor sampai sekarang. Let's say yang tengah menonton ni anak muda ataupun ibu-ibu, bapa-bapa kepada anak muda. Okay. Aku dapat banyak gila yang DM orang tanya benda ni. Okay. Is it still worth it to become a doctor? It is worth it if you want it. You know, kalau semua benda susah. Kau jadi engineer susah, kau jadi lawyer susah. Everything has its own ethical dilemma, its own difficulties. But if you really like it, then it's definitely worth it. Sometimes benda yang buat aku keep going setiap hari adalah bukannya macam duit ataupun recognition, because you don't get that. Riha 13 kali ganda lagi kaya daripada aku. Macam tu. 13 kali ganda ke? Kita kena buat mat. Mungkin betul. Tapi bila patient cakap terima kasih, bila patient cakap I'm happy I met you today, I'm really glad that I talk to you, tu something yang keep aku going lah. So kalau macam dulu time houseman, doktor cucuk tak sakit lah, so aku macam betul ke pakcik, terima kasih pakcik, tak makan 17 jam macam tu. So benda macam tu lah yang makes me feel like it's okay. The difficulties are part of learning. Macam tu lah. Faham? Kalau macam you, I would like to ask you pula the question. Apa nasihat kau pada orang yang tengah jadi perfume collector, tapi dekat dalam position yang mungkin diorang tak ada duit sendiri, ataupun diorang still belajar kan, sebab banyak student sekarang suka collect perfume. What would you advise them? tapi tak ada duit. Tapi tak ada duit sangat. Okay. Tak ada duit lah untuk beli perfume yang banyak. Okay.
Kenapa diorang collect perfume tu? They like it. They like it. Yes. Okay, I feel like first you have to understand kau berada di mana sekarang. Okay. In terms of social media, sekarang ni semua benda adalah hyper connected tau. Dulu-dulu masa tak ada social media, orang compare diri diorang dengan kawan sekerja. Gaji lebih kurang. Sekarang kau compare diri kau dengan Christina Aguilera. Kau compare diri kau dengan Jennifer Aniston. Direct boleh nampak. Aku compare diri aku dengan Khairul Amin. Kau faham tak? Faham. Padahal Khairul Amin dah buat benda ni berapa tahun dah. Kan? Aku baru start. Betul. Okay, so in terms of these perfume collectors, lagilah diorang boleh tengok orang yang review perfume ni rak perfume macam kedai. Number one is, that's what we do for a living. Okay. Aku study perfume-perfume ni. Tu number one. Number two, I do not buy all of these. Okay. Dulu mungkin lah aku akan kumpul duit dan beli. But sekarang, brands send perfumes to me for me to review and aku bagi feedback or aku buat live. So I can generate income from this. Yang ketiga adalah, you are not going to wear all of your perfumes. It's betul. best to curate. Okay. Apa yang kau minat je kau belilah. Okay. Curate. Understood. Pergi bau dekat kedai, pergi bau dekat Frag Meet, you do not need to have this many. Kau tak boleh hoarding bagi aku. Faham? And this is Setuju. coming from me yang aku jual perfume. Tapi repeatedly aku cakap, just buy. A, if you are going to wear it. B, having it in your collection membuatkan kau rasa macam at some point you will utilize as a perfume. Sebab ini kerja aku. Kalau aku tak belajar perfume, lepas orang tanya kat aku 10 perfume, 10 aku tak tahu, dah lah tak payah kerja perfume. Bungkus Bungkus Tutup kedai. Tutup. Balik. Yeah. So I feel like if you compare yourself to me, it's a very unfair comparison to make for you. Okay. Aku start dengan koleksi perfume yang muat dalam satu kotak kasut. Betul. I was there, guys. She was there. I Aku was macam there. nangis-nangis. Honestly, what did you feel masa kau tahu aku resign doktor? Aku surprised, but aku tak rasa benda tu tak possible. Aku rasa macam I can see that, I can understand that. Aku nak share lah kan. Ayah Riha actually texted me. That's how close We are. Asking about Riha punya masa depan. Macam kalau tak jadi doktor nak jadi apa. Tapi aku sendiri ada faith and conviction yang macam, saya tahu Riha boleh buat apa-apa je kalau dia nak. Campaklah mana pun. Yes. Kalau dia jadi waiter, dia akan jadi waiter yang berjaya. Kalau dia jadi concierge, dia akan jadi concierge yang dapat anugerah. Macam itulah. But she will do fine as long as she wants it. But dia kena suka benda tu betul-betul lah. Dan tak ada orang boleh paksa kau suka medik. But I like medic. I love medicine. The work, nobody can force you to like the work. I actually quite like the work too. Okay. What made me quit from medicine adalah the overwhelm. Understood. Aku punya salah iaitu aku memang tak ada emotional regulation yang bagus. I was heavily dysregulated. And kalau kau kerja medicine, every day kau ada task list kan? As long as you complete your task list, that's fine. Betul? Aku nak buat semua benda tu sekarang. Time tu lah aku nak ambil darah. Time tu lah aku nak kena pergi cari nak kena follow up dekat radiologi. Time tu lah aku nak refer. Time tu lah aku nak follow up scan. Time tu lah aku nak tolak patient pergi OT. Semua benda ni dia ada prioritization dia. Aku tak. Semua benda is a priority. So when everything is a priority, nothing is. Understood. So aku rasa overwhelmed. Lepas tu bila aku tak boleh nak prioritize kerja-kerja, dapat pula MO yang sendiri tak regulated. They themselves are not regulated. They are stressed out with me. So the project anger tu. Itu projection Dia jadi lagi. So aku lagi rasa bodoh. Aku lagi rasa tak boleh complete kerja. Hari-hari aku nangis. And it just doesn't make me feel like I want to do the work anymore. Faham? If we put my current self in that position, houseman, I think she will do fine. Understood. Tapi dia akan pergi sispa lah orang. Kesana kemari dia akan kerja di sispa orang je. Keluar jabatan sispa. Jabatan sispa. Aku rasa itu akan jadi hobi aku, sispa. Sebab aku boleh neutralize. Aku boleh rationalize kalau kena marah sekarang. Contohnya macam kau point out kat aku, Riha, if you terlupa bagi antibiotik kat patient, that is harmful to the patient. Kau kena bagi antibiotik lah, apa masalah kau tak check plan. Faham? Valid. My mistake, you know. Error on my part. Tapi kalau kau suruh aku ambil kau punya Grab food, sebab bukannya sebab kau dalam OT ke apa kan, tapi sebab kau rasa macam aku patut buat benda tu, ada aku akan sispan kau. Ambil Grab food. Lepas tu dah lah aku kena ambil Grab food kau, aku dah terlambat nak pergi request X-ray. Kau marah aku lambat. Awas.
Aku akan CISPA. Awas. Tapi dulu tak. Aku berlari ambilkan GrabFood MO aku. Lepas aku berlari pula pergi radiologi. Semua benda aku berlari. Lepas aku turun berat. Lepas tu aku nak meninggal. So I feel like that's my problem. Understood. It's the system and it's my own self-dysregulation. Understood. But otherwise, I love it. It's your dream kan to be a medical doctor. It was my dream to remember. It's my dream, Mas. But hey, we are in our good places now. Hopefully. Yes. Betul. Aku rasa and this is for the best. Perhaps our current perfume industry takkan berkembang kalau kau tak ada. Lagi tu confident sangat kita dengan kawan kita. Saya Bangga sangat member dengan I kan. Macam tu glowing. Tak ada, betul lah. Aku rasa macam tu lah. So you found your purpose, you found your passion. So your passion. Go on with it. Sambung. Can make money. Sambung. Aku rasa kalau pasal sekarang, okay, berbalik pada soalan tadi kan. Macam mana kalau budak-budak datang kat engkau tanya berbaloi lagi tak jadi doktor? Kau rasa dia berbaloi sebab it serves a true calling, a higher purpose kan? Betul. Kalau aku pula, mak bapak tanya dari segi duit. Sebab dia orang rasa macam jadi influencer ni senang sangat dapat duit. Okay, betul. To a certain degree benda tu betul. Tapi kau masih kena kerja macam biasa. It's still a job. Yang kedua, kalau kau nak jadi doktor untuk duit, at some point you will be able to earn that money. At some point later. Betul. And it depends on your specialty. Mungkin kalau kau dekat estetik, kau dapat higher. Kau dekat surgical, kau dapat higher. Lagi specialised, lagi higher the payment. Tapi aku rasa kalau nak pasal duit, jadi doktor, duit tu akan datang eventually. Money not immediately. Not immediately, betul. Not immediately. Betul. Kau akan rasa macam bila kau tengok gaji kau sebulan houseman adalah gaji yang some people dapat dalam masa sejam. Kau akan question everything lah. That was me masa aku tukar kerja. I see. So aku resign doktor kan. Gaji aku 4,500. Okay. Sebulan. Bersih. Betul. And then I shifted. Sebelum jadi content creator I shifted jadi caddy golf. We were there. I was there. She was there. Yes. Caddy golf Pegang bagi tu. Boss ambil iron tree. Gitu. Ambil wood tree. Okay. And I was able to get about the same amount. Tapi tak semestinya aku kerja sebulan pun. Faham? Kalau aku pandai baca green, player suka aku ke, aku pandai ngorat ke, aku pandai menggesel ke, aku boleh dapat lebih dari 4,500 sebulan. Faham? Not saying that I did that. I'm a very poor penggesel. Kalau tak, aku rasa aku dah boleh dapat 10,000 Faham? Okay. Tapi sebab aku tak pandai menggesel. Take note. Aku take note. Aku tak pandai menggesel. Okay. Aku dapatlah around Alhamdulillah. 5 to 6. Syukur pada Allah. Okay, baik. I got there with my skills. Aku boleh baca green. Aku macam, okay boss, kan putting kan, nak putting golf. Kan green. Aku tak tahu tu benda golf. pun. Tapi aku okay kan je. Okay, dia green. Ini aku tak tahu. Okay. Dia tak rata tau. Dia akan macam ni. Alright. Tapi kau tak nampak dengan mata kasar. Kau kena duduk, kau kena tengok. Kalau player tu tolak bola tu, dia akan ke sini ke, dia akan ke sini ke, dia akan ke sini. Okay. So aku akan tengok macam mana player aku main. Dan aku macam okay, ke kanan. So dia akan pat bola tu ke kanan, and bola tu akan macam ni. Okay. And I was very good at that. Understood? Yeah. Ikutlah. Kalau aku tak suka player tu, aku bagi tips bodoh-bodoh lah. Tapi kalau macam tournament ke apa, I will try my best to read the green. Okay. So bila aku earn monthly income aku macam, oh my god, this is more than what I earn in housemanship. And kerja aku adalah brute force tau. Aku tak perlu fikir, aku dah hantar ke darah patient ni. Aku tak perlu fikir yang, okay, patient ni cord prolapse. Aku tak perlu fikir benda-benda tu. Faham? Tapi itulah jadi caddy golf. Not saying that jadi caddy golf tu tak bermakna. Betul. But still, kau menyelamatkan nyawa orang dengan kau baca mana satu ke kiri ke kanan, and you pushing around a ball in a big lawn. Kau boleh tengok kot mana yang akan contribute to society. Yeah, just saying. Adakah kita akan masukkan bahagian ni? Aku tak tahu. Aku pun tak tahu. Aku rasa macam controversial. Tapi tak apa. Teruskan. Your editor will know better lah. Aku rasa lah. So if you ask me, adakah berbaloi jadi doktor? I would say yes, berbaloi. It's still very much worth it. Orang selalu tanya, will you go back to being a doctor? I don't think so. Betul. I have so much joy in what I do now, but do I miss being a doctor? Sorely. I miss being a doctor. Especially when I meet amazing doctors like you. Like my psychiatrist. She's amazing. Kejap, siapa psychiatrist kau? Shout out. We love you. I love her. She's such a good doctor. Kan. Saya yang introduce by the way. Saya yang macam,
aku rasa dia bagus. Kau kena pergi kat doktor ni. Kau kena pergi kat doktor ni. I have worked with her. She is amazing person. Very good boundaries. And I can tell that she really wants the best for her patients. I can tell too. Sebagai patient, I can faham. tell that she wants the best. So I love that. Good luck finding out who this doctor is. But she's my psychiatrist. Okay. Anyway, okay. Right. Thank you for seeing her. Thank you for Recommending. recommending her to me. If our younger selves walked in and saw us now, what do you think they would say? Okay, sabar, aku kena translate dalam BM. So, katakanlah kita, versi yang budak-budak dulu, masuk kat dalam studio ni sekarang. Riha Jamil dengan Nabila Syarudin. Cici datang. Nampak kita. Kau rasa apa yang diorang akan cakap? Wow. Okay. Saya nak jadi macam kakak. Love that. Tu cukup. Wow, saya nak jadi macam kakak. Kita dua yang kecil-kecil dulu memang tak ada emosi. Kita macam tapi betul lah, that's the biggest compliment yang kau boleh dapat lah daripada Nabila dengan Riha umur 7 tahun. Betul? That's the biggest compliment. Betul? Really, yeah. They were so driven. Betul. They were 7 They were 7. They were so driven. To do what? I don't know. You should see our face. You should see. Macam ni weh. Kita tak senyum tak ambil gambar. Kita macam And it continued. Yang kita tahu kita punya exam result bagus. Kita pergi pertandingan, kita nombor 1. betul, kita menang pertandingan semua. Semua kena nombor 1. Nombor 2 kita akan macam okay lah. Nombor 3 kita akan macam baik tak payah menang. Betul. Kena nombor 1. Wajib. Maybe that's why we are here now lah kot. Kalau result exam pun kau dapat berapa? 94. Aku dapat 98. Yeah, tapi eventually it shaped us to be who we are right now. Betul. Aku rasa kalau our younger selves walk in, dia akan sangat-sangat amazed. Sangat amazed. The fact yang kau dah dapat segala jenis achievement that you have now, and also kau dah tengah nak continue jadi pakar. That's impressive. Aku tak nak lah kau akan cakap tak apalah, benda ni memang natural path ke apa. I still think it's very amazing. Not many people can achieve what you have achieved. It's honestly so impressive. Like portfolio dia, aku rasa Malaysia kena syukur ada doktor macam kau. Meripik. And this is not me saying that sebab ada kamera. This is not me saying that sebab I genuinely feel like kalau there are other people yang kat tempat kau, diorang kacau. Pergi UK, pergi faham. US and earn a significantly higher income and lead significantly much more comfortable lives and lagi di-appreciate. Kat Malaysia, mungkin kau tak senyum kat patient, dia akan sispa kau. Walaupun aku pun nak sispa lah juga. Tapi I rasa I sispa bersebab. Aku nampak ada memang doktor yang kena sispa sebab dia tak senyum. Dia dah kerja 18 jam, kau nak dia senyum. Are you kidding me? But I feel like Malaysia should be thankful that there still are talents like you in medicine. Yeah. And talents like my favourite doctor. Tak disebut nama dia. Blip. Blip. Tapi memang sangat-sangat bertuah. Betul. Yeah. Maka kita tamatkan majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Maka itulah dia kita punya episod kali ni untuk Smell and Tell featuring Dr. Nabila Nasharuddin, psychiatrist on the way nak jadi specialist. Amin. Do you plan on opening a clinic ke apa ke in case lah ada orang yang nak dapatkan treatment daripada kau? Not soon. Aku suka kerja, tapi aku rasa ada banyak lagi benda yang dalam hidup ni aku nak achieve juga. So kalau orang macam free time buat lokum, aku tak lokum lah. Aku spend time dengan family, benda macam tu. Kau hidup lah. Menjalani kehidupan dengan baik. Faham. Gitu. So kalau ada orang yang nak ada treatment dengan Dr. Nabila, berdoa je lah. Kalau ada rezeki, jodoh jumpa. Itu je lah method yang kita boleh sarankan sekarang. Okay. So daripada banyak-banyak ni, kita letak kat screen Dr. Nabila punya favourite perfume so far. Walaupun dia takkan kahwin dengan perfume tu, she would still use it daily if she can. Yes, I would. Yeah, I would wear this. love it. Definitely. Sensisis Skintetic di hati Dr. Nabila. Aku akan letak macam ranking. Ini adalah True Love. True Love tu kosong lagi kat bawah tu. Betul. Macam tu. Tak salah. Okay. Terima kasih kepada Dr. Nabila for being here today. Thank you for inviting me as well. Aku rasa benda ni sangat baru. Dan aku pun dapat insight yang baru tau. Macam, okay, jujurnya aku bukan jenis orang yang akan pergi bau perfume. Tapi benda ni buat aku rasa macam menarik lah benda ni. Aku akan buat. Kalau aku ada masa,
pergi mall, aku akan buat benda ni. Okay. Macam tu. Love that. Okay. So you guys, kalau you guys nak explore perfume-perfume macam ni bersama dengan brand-brand, jangan lupa untuk datang ke Fragrance Festival Malaysia 2, 3, 4 Oktober 2026 di Pavilion Bukit Jalil Exhibition Centre. Walaupun dia 3 hari, tapi it will be such a fun weekend for you to come and explore our local perfumes as well as international perfume. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share dan juga follow semua social media page kita untuk info-info lanjut. And until the next episode, see you guys!